apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Kini terlihat jelas, kesedihan menghantui para anggota DPR Malaysia karena rakyat Malaysia makin hari makin sulit. Apalagi di kalangan bawah, kenyataan tersebut tentunya menjadi perhatian khusus bagi Parlemen Malaysia agar memperhatikan kesusahan orang miskin di Malaysia yang kian hari makin banyak, agar tetap melanjutkan hidup dengan sejahtera dan bekerja yang layak. Apakah Indonesia akan mengulurkan tangan dan membantu, atau justru membiarkan mereka merasakan hasil dari kesombongan yang pernah mereka lakukan di masa lalu terhadap Indonesia? Langsung saja simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Yang Muhammad, Kota Raja ada di sini. Saya nak maklumkan, begitu juga Yang Muhammad, Senator Menteri Kewangan 2 ni. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini. Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota Raja kena duduk sama-sama. Yang berhormat Larut, mohon pencerahan. Boleh. Okay. Terima kasih Yang berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024. Ia menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang berhormat Anton Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Tolonglah, bantulah. Kami hanya mahu menyuarakan rintihan rakyat. Bagilah apa saja bantuan kepada rakyat. Kami sokong. Bagilah yang sebaik mungkin. Jangan dizalimi rakyat di bawah sana. Tak payahlah kita bangga dengan angka-angka yang langsung tidak menyantuni rakyat. Bantulah secara adil. Jangan kita kira apa bangsa sekalipun. Jangan kita kira apa agama sekalipun. Bahkan penyokong ataupun pembangkang. Makan ubi kayu ganti makan nasi, itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif.
kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif kebahagiaan lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya, saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Tahu tak? Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen. Sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun. Tentulah. Saya rasa di Sarawak lah. Saya dipahamkan. Amat berjaya. Malaysia sekarang sedang menghadapi krisis beras. Harga beras meningkat. Dan terdapat sorokan beras yang menandakan bahawa harga beras akan meningkat. Tetapi kita mesti ingat, kita hanya boleh keluarkan 65% saja beras. Yang bakinya terpaksa diimport. Jadi bila harga import meningkat, tentulah harga tempatan akan meningkat juga. Dan ini satu ancaman yang sangat bahaya. Kita tengok di Indonesia, negara ini besar, penduduknya ramai, tetapi mereka berupaya mengeluarkan beras yang banyak. Pengeluaran beras di Indonesia dapat memenuhi 90% kepulauan negara ini berbanding kita 65%. Saya ada terbaca baru-baru ini mengambil tindakan yang lebih tegas menghalang ekspor beras dari negaranya. Sebaliknya, menambahkan import bagi mencukupi kepulauan penduduknya. Ini satu tindakan yang bagus. Tahniah. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras seperti tembatannya ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi, bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya, pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni. Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Bagi yang tinggal di kampung, mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah. Daripada 74, rusuhan baling sampai sekarang, menteri-menteri belum belajar lagi pengalaman dan derita rakyat. Sebab tu saya katakan, orang tak nak dengar masalah dia apa. Orang nak tanya bagaimana boleh tolong selesaikan, ringankan sedikit beban hidup kami. Itu dia minta. Sebab itulah saya gunakan peluang ini hanya untuk menekankan hal yang sedemikian, iaitu Parlimen lemah kalau tidak boleh beri ruang membahaskan isu yang mendesak hari ini yang menekan rakyat. Janganlah tunggu sampai timbul lagi demonstrasi besar-besaran. Kalau boleh, ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini, entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat kami sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.